Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan yang rahmati Allah SWT, alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Dengan keizinan, limpahan dan rahmatnya Allah beri kesempatan kita sekali lagi berada pada bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Jadi alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitana lirabbihi kafura. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 27. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, mengikut laporan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam ataupun SW Corp, dalam tempoh bulan Ramadan ini berlakunya peningkatan pengurusan sisa pepejal sehingga 19,000 tan 19,000 tan metrik per hari. Dan daripada 19,000 tan metrik itu, sekitar 2,000 hingga 3,000 adalah daripada sisa makanan sebenarnya yang tersisa. Sisa makanan yang sebenarnya boleh dimakan lagi lah. Itu berlaku pada bulan Ramadan. Itu berlaku pada bulan puasa. Dan mengikut Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan juga Pembersihan Awam ini ataupun SW Corp, telah berlaku peningkatan sisa pengurusan sisa pepejal ini sekitar 15 hingga 20% pada bulan Ramadan. Kalau kita melihat kepada data pada tahun 2003 pada bulan Ramadan, dalam tempoh 20 hari berlaku peningkatan sebanyak 1,200 tan metrik sisa pepejal. Itu berlaku di Kuala Lumpur. Begitu juga berlaku hampir sama, lebih kurang 1,300 tan metrik. Berlaku peningkatan antara 15 hingga 30%. Jadi ini berlaku adalah pada bulan Ramadan. Jadi agak ironik pada bulan yang mulia ini kita berpuasa, kita menahan diri daripada lapar dan dahaga, tetapi dalam masa yang sama berlaku sesuatu perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Berlakunya pembaziran yang agak besar di kalangan umat Islam dalam tempoh bulan Ramadan ini. Jadi berbeza dengan daripada ayat yang kita bacakan tadi daripada surah Al-Isra ayat 27, bahawa pembaziran itu adalah rakan sahabat kepada syaitan. Sedangkan syaitan itu sangat tinggi kekufurannya, sangat besar kekufurannya kepada Allah SWT. Jadi itulah ironinya, ketika bulan Ramadan ini syaitan-syaitan dirantai, syaitan-syaitan ini diikat, dibelenggu, tetapi kita mewujudkan, mencipta rakan-rakan kepada syaitan lah. Dalam masa yang sama, saudara-saudara kita mungkin di Palestin, di Gaza, di Sudan, di Syria, di Somalia dan seumpamanya, berlakunya kebuluran. Sukarnya mereka mendapatkan makanan, tetapi apa yang berlaku di negara kita adalah sebaliknya. Jadi kita perlulah beringat dengan tujuan kepada puasa itu adalah untuk kita mencapai ketakwaan. Bagaimana dalam tempoh kita berpuasa ini, di sana kita memahami banyak suruhan-suruhan untuk kita melakukan amal ibadah, kita memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita mempergiatkan amalan-amalan bersedekah, kita memperbanyakkan zikir kita menghidupkan malam,
qiyamul lail dan seumpamanya. Dan dalam masa yang sama juga kita beringat supaya kita tidak berpuasa dari segi perut kita, berpuasa dari segi pandangan kita, berpuasa menahan diri daripada perkara-perkara yang sia-sia, telinga kita, mata kita, dan juga aspek-aspek yang diingatkan tadi tentang pembaziran. Kerana pembaziran ini sangat bahaya. Jadi kita kena rancang sebaik mungkin pembelian kita, makanan kita, waktu berpuasa kita dengan sebaik mungkin supaya tidak berlakunya pembaziran. Dan pembaziran ini berlaku lahirnya daripada apa yang disampaikan oleh SW Corp itu adalah mungkin daripada buffet-buffet di hotel yang berlebihan, ataupun daripada pasar-pasar malam, dan juga daripada rumah-rumah kita umat Islam yang berlakunya pembaziran tersebut. Jadi kita boleh merancang dalam pelbagai perkara. Jadi sebaiknya lah kita merancang sebaik mungkin dalam aspek-aspek perkara yang melibatkan makanan kita ini supaya tidak berlaku pembaziran, supaya kita ni tidak menjadi kepada rakan kepada syaitan. Sesungguhnya syaitan itu sangat besar ingkarnya, kemungkaran kepada Allah SWT. Jadi itu saja sedikit peringatan saya pada hari ini berkaitan dengan supaya kita melaksanakan puasa kita melahirkan ketakwaan. Selain daripada amal ibadah, kita juga menghalang diri kita, menyekat diri kita daripada perkara-perkara yang boleh merosakkan amal puasa kita. Khususnya dalam aspek ini adalah pembaziran. Kita menyusun, kita merangka, kita merancang sebaik mungkin pemakanan kita supaya kita tidak berlakunya pembaziran. Jadi wallahu alam, setakat itu saja supaya puasa kita mendapat kebaikan, mendapat mendapat rahmat, mendapat keampunan, dan akhirnya kita lepas daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.